Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Hari ini saya nak tunjukkan 5 contoh warna pada Proton Saga baharu. Kita mulakan dengan Ammo Silver. Sekarang semua varian ada semua warna. Senang untuk anda pilih. Tak kisah nak varian mana, semua warna ada. Kita buat 360 untuk setiap warna. Untuk warna silver ni, dengan lampu belakang dia memang nampak masuk lah, dia blend dengan warna yang smoke tail light ni. Cuma kalau ada chrome finishing di badan kereta seperti di sini, tak berapa naik lah untuk warna silver. Kalau tinted gelap, dia akan naik lah dengan warna ini, dia nampak kontra. Yang ini stiker ni tak ada pada varian executive dan standard. Kalau premium dia ada stiker. So kalau pasang tinted gelap, nampak dia cantik lah. Dia tak adalah tiba-tiba ada line kat sini. Side mirror semua berwarna gloss black. Tak kisah body color warna apa sekalipun, semua variant gloss black. Lampu hadapan kalau warna silver, bodinya dia punya grill naik lah. Maksudnya kontra, nampak kontra dia. Dia punya chrome ni dia tak berapa match lah dengan warna body color yang terang seperti warna putih dan silver ni. Kita menuju ke Ruby Red. Code name Ruby Red, Ammo Silver, Ruby Red. Model Proton yang lain pun sama guna Ruby Red, kecuali X50 dan S70 tak ada Ruby Red. Silver, semua model Proton pakai Ammo Silver. Dan Snow White pun sama, semua model Proton pakai silver. Merah dan hitam kontra, sesuai juga dengan dia punya grill. Okay, kalau anda tengok dia punya grill ni bukan chrome, dia matte. Ini adalah variant standard. Sama juga seperti di door handle, ada matte silver ni. Ni bukan chrome, ini adalah variant standard. Sekarang cuaca yang mendung, bukan diterik matahari, jadi anda boleh tengoklah balance lah. Tak adalah terlampau gelap, tak adalah terlampau terang. Boleh nampak dia punya shiny dia. Merah macam Mazda ke? Dekat lah, tapi tak semerah pekat Mazda. Untuk lampu belakang nampak cantik juga. Memang smoke tail light, headlight memang cantik lah. Kalau warna body yang ni dia nampak kontra. Next, kita beralih kepada space grey. Warna yang paling mudah dijaga dalam banyak-banyak warna. Inilah dia, warna grey. Kalau dulu jet grey dia macam coklat sikit kan. Saga lama dia macam X50 depan ni, jet grey. Tapi Saga baru dia bagi space grey. Dia belanja space grey ni, kalau ikutkan space grey ni hanya pada variant high spec. Kalau beli Persona kena beli premium baru dapat warna space grey. Kalau tak, dapat jet grey saja. Jadi untuk yang space grey dengan smoke tail light ni pun cantik. Warna paling senang jaga, tak terlalu gelap, tak terlalu terang. Dengan chrome pun dia naik juga. Dengan tinted yang gelap pun cantik. Dengan gloss black side mirror pun cantik. Dengan black grill pun nampak jugalah kontra ada sikit. Warna yang paling selamat untuk banyak-banyak warna, inilah dia. Siapa yang parking tak ada bumbung, dia akan kebanyakan pilih warna grey. Next, warna yang nombor 1 menjadi pilihan ramai adalah marine blue. Dia memang cantik. Kalau bersih, kalau berkilat memang cantik. Tapi dia susah sikit nak jaga. Kalau ikutkan, dia lebih mudah nampak sphere mark, cala-cala basuhan, cala-cala halus. Dengan smoke tail lightnya, memang nampak mahal lah kereta ni. Dengan chrome door handle memang nampak lagi naik. Tinted gelap dengan gelap pun cantik. Dengan rim yang dual tone, nampak dia lagi mahal.
Sorry ada background. Saya stop kejap. Tadi ada ambulans lalu. Chrome grill dengan black grill. Memang naik jugalah, walaupun dia black dengan dark blue tak berapa nampak, tapi disebabkan ada chrome ni, dia nampak cantik juga. Ini warna nombor 1 pilihan ramai pembeli Saga. Tak kisah, bukan Saga je, S70, X70 baru, X90, inilah warna dia, marine blue, warna paling gelap, pilihan nombor 1. Yang kedua space grey. Merah yang ketiga. Merah yang ketiga. Warna putih dan warna silver yang kelima punya pilihan. Keempat kelima lah untuk warna putih ni. Sebenarnya warna putih ni cantik je kalau dia bersih lah, dan dia sejuk, tak cepat panas. Kalau anda jenis parking dekat luar kan, pergi makan kejap, lambat kabin dia nak panas. Sebab dia warna yang cerah, anda boleh rasalah pegang permukaan warna putih dengan permukaan warna gelap. Masa tengah panas, mana lagi panas. Dengan lampu belakang yang smoke dengan bar hitam ni, wah memang naik lah. Kalau dengan tinted yang gelap lagi, cumanya dengan chrome memang tak cantik. Kena buat ni lah, wrap hitam, tapi tak cantik pula kan, macam tak bercat pula nanti. Dia kena macam ni lah, gloss black dengan putih baru cantik. Grill hadapan warna hitam, dia nampak kontra betul lah, nampak besar pula grill dia kalau macam ni kan. Yang ini dia punya chrome ni, disebabkan dia punya grill yang besar berwarna hitam, dia nampak naik jugalah. Jadi siapa-siapa yang nak tengok Saga warna, semua warna ada di sini, nak tengok sebelah-sebelah side by side, jemput datang ke showroom, saya belanja anda tengok. Semua warna ada di sini. Warga KL Selangor, siapa yang nak pandu uji, jemput datang ke showroom saya, kita set appointment, saya belanja anda test drive dulu. Okey, sekian saja yang sedang menonton semua. Terima kasih kerana menonton. Sila komen di bawah anda minat warna apa. Saya nak tengok populariti warga YouTube minat warna apa untuk Saga baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum.